Jadi ketua sirkus dengan game Scout. Semua orang akan dapat beberapa kad dan kad ni mewakili ahli sirkus yang kita ada. Kad ni kita tak boleh ubah urutan. Decide sama ada nak guna arah ni atau terbalik. Sekali dah decide, tak boleh ubah dah. Dalam turn kita boleh show untuk main kad ataupun Scout untuk ambil kad orang. Untuk show, kita kena kalahkan set kad aktif atas meja. Kita boleh main satu atau lebih kad, sama ada nombor yang sama ataupun ikut urutan sama ada menaik atau menurun. Kalau nak main banyak kad, kita tak boleh ubah susunan kad kita. Kalau kita dapat lawan set aktif, ambil kad diorang dan kita dapat point. Kita dapat lawan kalau set kita ada lagi banyak kad. Kad yang sama nombor lagi kuat dari kad yang berturutan. Kalau jenis set sama, tengok nombor siapa lagi tinggi. Kalau nombor sama, tak boleh lawan. Untuk scout pula, kita boleh ambil kad dari set aktif tapi yang hujung je. Tak kisah nak letak macam mana dekat tangan. Owner set aktif tu akan dapat point. Last kali korang boleh scout and show dalam turn yang sama. Tapi boleh buat sekali je tiap round. Round habis kalau ada orang habiskan kad atau semua orang tak dapat lawan set aktif kita. Kira total point yang kita ada dan tolak 1 point untuk setiap kad yang masih ada dekat tangan. Catat point dan reset round. Berapa round sama banyak dengan berapa player. Siapa dapat point paling tinggi menang.